Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Bala Subramaniam, Ketua DSPP PAS Pusat. Saya seorang bangsa India yang beragama Hindu. Firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83, dan berbicara kepada manusia dengan baik. Maksud ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, dia ada, dia bukan bangsa, dia tengok orang yang siapa yang baik, yang dia mesti ada, boleh lah. Tapi waktu saya